Ini bab dosa orang yang memutuskan tali silaturrahim ataupun memutuskan hubungan kekeluargaan. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im katanya bahawa Jubair bin Mut'im menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan kekeluargaan. Kalau putus hubungan itu lagu mana? Dosa. Dosa setengah mana? Menyebabkan tak masuk syurga. Menyebabkan tak masuk syurga. Diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga qati'un, orang yang memutuskan perhubungan kekeluargaannya. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Maknanya berat tu. Lepas tu kalau dia Islam, kalau dia buat lain, di sini mana tak masuk syurga ni ada beberapa makna. Satu, tak masuk syurga langsung. Kalau dia mengatakan ni tak apa ni, hak ni so. Kalau dia kata ni tak penting mana ni, hak penting hak lain. Kalau dia buat gitu, dia gitu. Memang pasal dia jadi kafir dah lah kalau lagu tu. Hak ni memang ajaran agama ni. Ada dalam hadis, ada dalam Quran. Tak boleh buat main-main macam tu. Tak boleh. Kalau buat lagu tu jadi kafir. Bila kafir tak masuk syurga, tak masuk sungguh. Itu sah. Yang kedua, mana tidak masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan rahim ni, tidak masuk syurga bersama dengan orang lain. Walaupun dia ada amalan lain hak molek, buat tak ada hak ni jadi lambat masuk. Masuk juga, tapi tidak masuk syurga awal seperti mana orang lain masuk. Dua. Yang ketiga, tidak masuk syurga yang istimewa. Sepatutnya oleh kerana dia ada dah amalan-amalan lain tu, kiranya kalau ada hak ni sekarang lagi masuk dalam syurga yang istimewa. Tapi dia tidak dapat hak tu. Sebab apa? Masuk syurga hak biasa lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada di perkara. Maknanya perkara ni walaupun satu ni pun besar, dia menyempurnakan hak lain. Menyempurnakan hak lain. Mana tak masuk syurga yang istimewa. Syurga yang istimewa. Tu tak masuk. Tu tiga. Yang keempat, yang tidak masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan rahim. Yang asalnya mengikut kelayakan hak sepatutnya memang tak masuk syurga. Ini dosa sangat besar kecuali Allah SWT mengampunkan dia. Kecuali Allah SWT mengampunkan dia, baru masuk syurga. Mungkin awal juga, mungkin dapat syurga istimewa juga, kalau sekiranya Allah SWT mengampunkan dia. Tapi kalau Allah SWT tak ampun, kira-kiranya tak ampun ni. Pasal tak sepatut dia masuk syurga yang istimewa, masuk syurga dulu, tak sepatutnya. Dia tidak layak. Kecuali Allah SWT menghendaki, dan Allah SWT tidak menghendaki lah. Mana dia nak cerita di sini, sebab hal ni penting ni kena jaga. Baru kehendak dia tu ada apabila dijaga hal ni. Apabila tidak dijaga hal ni, maka tidak adalah kehendak dia tu. Itulah dosa. Apa sebab? Pasal dosa tu dosa besar, menyebabkan jadi lambat masuk ke dalam syurga, ataupun tidak masuk ke dalam syurga yang istimewa, ataupun dia berada dalam keadaan tergantung-gantung, hanya terserah kepada kehendak Allah ataupun keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah pada tergantung-gantung, tidak ada jaminan. Itulah kerana dosa tadi, dosa besar, memutuskan perhubungan rahim itu.